Hello. Berhubung Guru Markets. Mari kita mulakan dengan beberapa maklumat ringkasan tentang syarikat. Kami akan mengkaji setiap parameter dengan lebih terperinci sedikit lagi. Jika anda berminat, bolehlah singgah. Anda boleh mengkaji semua parameter perbadanan yang sedang dikaji dengan lebih teliti. Kini kami akan membandingkan penunjuk asas utama organisasi dengan anda. Supernus Pharmaceuticals, ticker SUPN. Semakan ini adalah berdasarkan maklumat semasa setakat 27 Mei 2025. Secara klasifikasi Guru Markets, syarikat Supernus Pharmaceuticals tergolong dalam subkategori Neuro. 64 organisasi mengambil bahagian dalam penilaian yang sangat mewakili. Kita akan lihat jadual pesanan di penghujung video. Keputusan bagi syarikat berkenaan adalah seperti berikut: 9.5 daripada 10 mata. Skor purata bagi subkategori ialah 1.6 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam rangka kerja pasaran secara umum, anda boleh melihat bahawa skor purata untuk pasaran saham S secara keseluruhan ialah 1.9 mata, berbanding markah 9.5 untuk Supernus Pharmaceuticals. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Supernus Pharmaceuticals Inc. dan syarikat subkategori, kita melihat bahawa lebih 12 bulan saham Supernus Pharmaceuticals menunjukkan perubahan sebanyak 14.4% terhadap perubahan harga dalam subkategori 1,123.6%. Permodalan pasaran organisasi Supernus Pharmaceuticals berjumlah 1.8 bilion dolar. Dan permodalan pasaran subkategori ialah 67 bilion dolar. Nilai buku syarikat ialah 1.03 bilion dolar. Dengan permodalan subkategori 29 bilion dolar. Membandingkan saham pasaran dan nilai buku, kita lihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki Supernus Pharmaceuticals Inc. dalam subkategori dalam kes penilaian permodalan pasaran saham ialah 2.692%. Permodalan nilai buku ialah 3.523%. Penilaian bahagian syarikat dalam pasaran dan permodalan kunci kira-kira subkategori, baik, 1 mata. Syarikat yang dianalisis mempunyai obligasi hutang sebanyak 0.031 bilion. Hutang kepada nilai buku mewakili 3% daripada modal syarikat. Penarafan hutang syarikat, sangat baik, 2 mata. Nisbah harga kepada pendapatan syarikat ialah 29. Purata untuk subkategori kosong. Penilaian nisbah nilai pasaran kepada keuntungan syarikat berbanding dengan syarikat dalam subkategori, sangat baik, 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah 62 juta dolar. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang dianggarkan sementara pada 140 juta dolar. Penilaian jangkaan penunjuk keuntungan masa depan berbanding dengan subkategori, baik, 1 mata. Nisbah nilai kepada hasil syarikat ialah 2.7. Purata dalam subkategori ialah 4.2. Nilai pasaran kepada skor nisbah hasil berbanding skor subkategori, baik, 0.5 mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah 670 juta dolar. Hasil hadapan untuk 12 bulan akan datang di jangka 1,040 juta dolar. Penilaian penunjuk volum jualan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, baik, 1 mata. Margin jualan ialah 9.3%, dengan purata dalam subkategori tolak 16.4%. Penilaian marginality berbanding penunjuk dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Bahagian syarikat dalam bilangan pekerja dalam subkategori ialah 4.163%. Iaitu 55% lebih daripada bahagian permodalan pasaran.
Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja syarikat adalah sama dengan $2,666,000. Manakala bagi subkategori ialah $4,124,000. Penilaian modal syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Jumlah keuntungan bagi setiap pekerja syarikat ialah $91.8 ribu. Purata dalam subkategori tolak $160.4 ribu. Penilaian keuntungan setiap pekerja individu syarikat berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Jualan syarikat bagi setiap pekerja ialah $991,000. Dalam subkategori $977,000. Penilaian bahagian hasil setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Saham untuk jualan menyumbang 7.5%, berbanding purata subkategori sebanyak 5.7%. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 49% bagi syarikat Supernus Pharmaceuticals. Manakala bagi subkategori tahap ini ialah 56%. Saham syarikat sebenarnya bernilai lebih kurang $32.11. Anggaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah sekitar $38.81. Mari pergi ke jadual pesanan, ia tersedia untuk anda, pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang dibuat dalam musim tertentu oleh sistem rujukan untuk menilai saham Guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil analisis syarikat Supernus Pharmaceuticals. Sistem maklumat dan rujukan untuk penilaian stok Guru Markets keputusan dibuat. Buka pesanan beli pada $32.10. Tempahan dibuka kerana syarikat mempunyai penilaian yang agak tinggi. Penilaian syarikat adalah berdasarkan kaedah penilaian Indeks Hakim. Take profit ditetapkan pada 35.27. Henti rugi ditetapkan pada 28.93. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian, maka perjanjian itu ditetapkan secara automatik pada penghujung sesi pada 26 Jun 2025 atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh ini. Tikar A10SM adalah transaksi pengimbangan untuk dijual. Video mengenai transaksi baki akan atau telah pun diterbitkan pada saluran ini. Apabila salah satu pesanan ditutup, yang utama atau yang mengimbangi, pesanan yang bertentangan ditetapkan pada harga akhir. Terima kasih penonton kerana menonton video ini dan menggunakan sistem maklumat dan rujukan Guru Markets.